Kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita berada di Maya Mall untuk kita nak bagi duit dekat orang ramai. So let's go. Assalamualaikum. Nak tanya je. Kalau boleh jawab nak bagi RM50. Boleh. Okey, tahu tak orang Terengganu ke orang mana ni? Orang Terengganu. Tahu tak hujung minggu ni ada program apa di Terengganu? Wah, tak tahu lah pula. Tahu ke tak? Tak tahu. Assalamualaikum. Boleh ke nak tanya sikit ni? Kalau boleh jawab, kita nak bagi RM50. Tahu tak hujung minggu ni ada program apa kat Terengganu? Tak tahu. Assalamualaikum. Nak tanya sikit. Kak ke dek tahu ni? Kalau boleh jawab, kita nak bagi RM50. Nak tanya satu je soalan. Tahu tak orang Terengganu ke orang mana? Hujung minggu ni ada program apa kat Terengganu? Tahu ke tak tahu? Tahu tak? Terima kasih ya. Tanya ke bang. Dik adik tak sabar abang. Adik lah. Nak tanya satu soalan boleh? Kalau boleh jawab nak bagi RM50. Kenapa tu? Orang Terengganu ke orang mana? Tahu tak program apa akan berlangsung pada hujung minggu ni? Tak tahu. Okey, alhamdulillah selesai pencarian kita pada kali ini. Jadi kita nak menyeru seluruh rakyat negeri Terengganu untuk jom hadir beramai-ramai ke Istimewa Antarabangsa Perpaduan Ummah kali ke-5 dan juga Himpunan Alam Melayu di Kompleks Sukan Negeri Terengganu Gong Badak pada 2 hingga 4 April hujung minggu ini. Jadi jom beramai-ramai dan teruskan follow kita punya TikTok untuk dapatkan info-info yang menarik dari semasa ke semasa. Assalamualaikum.